Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita peluang untuk menikmati rahmat Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan 1447 Hijrah kali ini. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah berkaitan dengan Ramadan, bulan Al-Quran. Seringkali kita dikaitkan bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran, dan menjadi tradisi dan adat di Malaysia ini kita bertadarus di sekolah-sekolah, di surau, masjid dan di tempat-tempat awam yang lain. Alhamdulillah, itu merupakan budaya yang baik. Seperti mana pentingnya Al-Quran itu, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan datang sebagai penyelamat kita di hari kiamat kelak. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita bukan sekadar membaca Al-Quran, bahkan kita mentadabbur Al-Quran, menghayati kisah-kisah para anbiya, dan juga menghayati segala apa intipati yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya itu diturunkan Al-Quran. Maka dapatlah ditegaskan dalam ayat ini bahawasanya tiada gap ataupun tiada senggangnya bulan Ramadan dengan bulan Al-Quran ini. Dan hendaklah kita memahami ayat-ayat suci Quran ini dengan sebaiknya mengikut tafsir-tafsir para alim ulama yang muktabar. Seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bertadarus Al-Quran adalah sunnah yang sangat digalakkan. Ini dikuatkan lagi dengan hujah dan juga dengan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Bahawasanya yang bermaksud malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam Ramadan. Maka inilah dalil yang menyatakan bahawasanya galakan untuk kita bertadarus Al-Quran, mengeluarkan hikmah daripada Al-Quran, dan kita dapat jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kita semua. Moga-moga Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita, dan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan terhadap Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.